Dah. Cibu. Dah. Okey, assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Wis murid-murid. Baik baru. Nah, ini cikgu baru. Laptop baru ke tu? Beg baru, laptop baru. Ada pasangan baru ke cikgu? Janganlah macam tu, cikgu tak kahwin lagi. Alah, cikgu single. Okey, baiklah. Jadi, cikgu tengok kamu lepas makan ni, kamu macam ada yang Cikgu you tak tak makan makan lagi. Oh, kamu tak makan lagi? Cikgu ni. Jadi waktu dia kamu tak makan ke? Aiman culik kat saya. Betul dia makan Eh, Mirul Aiman, awak tu kenapa sampai tersadar macam tu? Mantul. Okey, cikgu rasa apa-apa sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ni, apa kata cikgu nak semua anak murid cikgu berdiri. Boleh? Berdiri. Okey, baiklah. Jadi, cikgu nak suruh kamu semua untuk menari. Okey. Sebab cikgu tahu kamu kan makan, jadi kamu mungkin lepas nanti kamu makan. Cikgu. Nak ke apa ke. So cikgu nak suruh kamu Cikgu. menari. Boleh? Cikgu. Boleh. Okey. Cikgu. Kenapa dia jawab? Saya tak makan lagi. Tak apa, awak boleh menari juga. Okey. Pertama sekali kita akan menari. Kamu tahu tak cikgu nak suruh kamu menari lagu apa? Kewek cikgu. Bukan. Okey. Kalau kamu kat rumah, kamu suka tengok cerita apa? Waktu kamu budak-budak. Avengers. Tapi cikgu ada lagi menarik. Didi and Friends. Okey, baiklah. Jadi kamu boleh ikut screen ni, boleh? Awak jojo Okey. Saya pandai. Okey, cikgu pandai. Patai. Sama je. Jom. Ikut cikgu tau. Bahu, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, kepala, bahu, lutut, kaki. Boleh? Boleh. Jom. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Buat lagi tau. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Laju lagi. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Laju lagi. Okey. Cikgu pakai dah benteng. Cikgu budak-budak dah. Okey, duduk. Sangat. Okey. Baiklah. Jadi, sebelum cikgu teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kamu rasa hari ni kita nak belajar pasal apa? Kamu ada tak macam apa-apa Pasal haiwan. Haiwan? Bukan. Saya rasa kita dah nyanyi lagu badan. Pasal badan cikgu. Bukan juga. Ini untuk saja-saja je. Cikgu. Bagi kamu segar. Ada nak teka. Okey, cikgu saya rasa pasal TV cikgu. Pasal TV. Bukan Cikgu juga. Saya Okey, apa dia ambil? Saya ada firasat. Okey. Cikgu dah ajar tentang keluarga. Wah, macam mana
cikgu nak tanya. Kamu mungkin tak tahu apa benda yang cikgu tunjuk depan ni. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak tanya dekat Amirul Aiman dulu. Okey. Pertama sekali, dekat rumah kamu siapa yang masak semua? Adik saya. Adik awak? Cikgu gurau je. Ya, awak ni cikgu pukul kan? Mak saya dah cikgu yang okey. Okey, duduk. Okey, Afiq pula. Okey. Kalau awak balik kampung, selalunya siapa yang akan bawa apa tu? Cikgu kereta. Kereta. Tapi saya balik kampung naik kapal terbang cikgu. So saya tak tahu siapa yang bawa. Okey, tapi kalau keluarga awak pergi keluar bawa kereta, Okey. siapa yang akan bawa? Ayah saya. Wah. Ayah saya bagi sepekan cikgu. Okey, jangan menunjuk Yafi. Okey cikgu. Okey, baiklah. Jadi topik kita pada hari ni ialah pasal keluarga. Baiklah. Jadi pertama sekali, ni siapa yang tinggi handsome ni? Abang. Ayah. Oh, ni papa ke? Ayah, okey. Jadi setiap orang keluarga dia sama juga dia. Okey. Setiap orang keluarga dia lain kan. Jadi setiap keluarga tu mesti ada panggilan dekat dia punya ahli keluarga lain. Okey, contoh macam kalau Adlan panggil ayah apa? Ayah. Okey, kalau Aiman panggil ayah apa? Saya panggil Daddy. Daddy. Wow. Okey, kalau Afzal pula? Saya Papi. Papi. Oh. Okey, kalau Jabar apa? Cikgu. Kamu panggil apa? Saya panggil Walid cikgu. Oh, Walid. Walid tu juga sebenarnya panggilan daripada Arab. Tapi ada je orang panggil juga. Macam Jabar. Okey. Jadi, seterusnya, ini siapa ni? Ini ibu. Okey, ibu pula. Kalau macam cikgu panggil ibu mami. Sebab cikgu, mak cikgu dia daripada luar negara. Negara mana cikgu? Dia daripada Switzerland. Yang ada salji tu. Tahun lepas saya pergi dah. Oh, okey. Adlai, selalunya awak panggil ibu awak apa? Saya panggil Umi. Oh, bagusnya. Okey, kalau Jabar apa? Afiq. Jabar apa? Saya panggil Amma cikgu. Amma. Oh, kalau Aiman? Kalau saya panggil Mami. Mami. Oh, kalau Afzal pula? Saya sebab tadi saya dah panggil Papi. Jadi mak saya Mami. Oh, faham. Okey, itu kedua yang paling penting lah kan bagi kita. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu akan bagi tahu dulu tentang ibu. Okey, baiklah. Ibu, yang pertama sekali, ibu kita mestilah ibu yang melahirkan kita. Lepas tu apa lagi pasal ibu? Ibu menyusukan kita. Ibu masak. Lagi? Ibu jaga kita. Lagi? Ibu kemas rumah. Tengok. Jadi itu semua berkenaan dengan Ibu. Okey, seterusnya pula tentang Ayah. Okey, ayah. Apa yang kalau kamu semua fikir tentang ayah je? Hero. Jadi kamu anggap ayah kamu tu sebagai hero dan Superhero. kan? Betul. Lagi? Ayah sebagai ketua keluarga cikgu. Ayah bagi duit. Ayah bekerja. Okey, kalau boleh cerita tahu kalau Adlan, ayah kamu kerja apa? Saya cikgu. Awak cikgu. Okey, Afzal? Saya ketua polis negara cikgu. Ketua polis negara. Kalau Aiman? Saya Perdana Menteri. Ayah awak Perdana Menteri. Okey, faham? Okey, kita teruskan. Cikgu saya cikgu. Tak apa, awak dulu. Saya dengar awak cakap ni. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada kakak. Jadi, ada keluarga yang ada kakak dan juga abang. Jadi macam keluarga cikgu besar tau.
Jadi keluarga cikgu, cikgu ada satu kakak. Jadi kalau kamu semua fikir pasal kakak, kakak ni apa yang kamu fikir pasal kakak? Garam. Garam. Oh. Macam Kak Ros. Oh, betul. Jadi kakak kamu tu selalu marah kamu ke? Kakak dia selalu marah saya. Oh, mungkin sebab kamu dulu nakal. Okey, kalau Afzal, Kakak saya selalu belanja saya. Ui, best dia kakak. Faham. Okey, kita teruskan. Saya macam mana? Okey, abang pula. Siapa yang ada abang kat sini? Saya. Okey, Aiman. Abang awak jauh ke perbezaan umur dengan awak? Dekat je. Oh, dekat je. Okey, faham. Kalau Afzal pula? Abang saya dah kahwin tu. Oh, dah kahwin. Oh, Cuma saya dah abang juga tu. Okey, kita teruskan. Adik. Okey. Jadi kalau adik, cikgu tak ada adik. Jadi cikgu bongsu kan. Cikgu ada abang je, kakak je. Okey. Jadi berdasarkan tadi kan awak semua kan dah pandai cakap pasal ibu awak macam ni, ayah awak macam ni. Jadi cikgu nak suruh kamu bina ayat. Boleh? Bina ayat. Apa yang kita pelajari tadi, tadi. Boleh? Boleh. Okey. Yang pertama sekali. Okey, Afiq. Okey. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah, kamu tengok apa yang kamu boleh bayangkan dengan apa yang kita cakap keluarga tadi. Okey, cikgu. Saya boleh bayangkan seorang ayah sedang memandu sebuah kereta balik ke kampung halaman sewaktu beraya. Wah, pandai Afiq. Kemana? Saya little tadi. Oh, faham. Jadi gambar rajah ni menunjukkan tentang ayah yang sedang memandu kereta. Ini ayah kita kan? Okey. Seterusnya, tengok ni. Ini, okey. Saya cikgu nak tanya Adlan. Okey, Adlan. Yang ni siapa? Ini ibu. Kalau yang ni Anak. kakak. Kakak atau adik. Kakak pun tahu cikgu. Jadi berdasarkan gambar rajah ni, cuba cikgu nak dengar Adlan buat bina satu ayat. Boleh? Ibu sedang memasak di dapur. Berkenaan gambar rajah ni. Gambar rajah. Ibu, kakak menolong ibu masak di dapur. Betul. Okey, bagus. Jadi kalau kita tengok kat gambar rajah ni, kakak sedang membantu ibu di dapur ataupun membantu ibu sedang masak. Okey. Okey. Gambar seterusnya, cikgu nak Afzal. Baik. Okey. Ini macam api kecil kan? Okey. Ini gambar saya dengan adik saya tu. You. Oh. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah ni, cuba Afzal bina satu perkataan. Satu ayat ni, saya rasa satu ayat kan. Boleh tak saya nak pakai nama Afi? Boleh. Nama saya lah Abdul. Oh memang awak? Macam mana cikgu dah pakai nama awak? Cikgu curi. Ish. Okay. Afi bersama adiknya bermain bola di padang. Betul. Hebat awak boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini kan abang, ini kan adik. Jadi mana satu Afi? Saya yang bagi hijau. Saya rasa Afi yang macam merah ni, yang sebelum-belum ni. Okey, baiklah. Jadi berdasarkan gambar rajah ni, kita dapat bina ayat bahawa abang dan adik sedang bermain bola. Cepat tak saya bola. Okey. Jadi tadi kan kita dah macam-macam kita belajar pasal kakak. Apa lagi? Ayah. Balik. Ibu. Apa lagi? Papi. Semua benda lah kan. Okey, baiklah. Jadi cikgu ada kuis. Kamu suka main tak? Main kan? Bagus. Baiklah. Jadi kuis ni senang je. Jadi tadi kan saya cakap ibu apa dia punya sikap dia? Baik. Rajin. Suka tolong kan. Lepas tu ayah pula Hebat. Kaya. Baiklah. Jadi cikgu nak kamu susun huruf. Okey. Baiklah. Kita boleh ya? Boleh cikgu. Okey.
Yang pertama sekali. Ada. Ada. Okey, ada. Dia ada. Dia ada. Okey. Kalau tengok sini. Okey. Ini ibu. Ini ayah, ini anak. Jadi dia tunjukkan rasa apa? Macam kalau perkataan tu saya nampak macam angsa. Angsa. Bukan lah. Bukan ke? Itu dah salah dah. Cikgu. Okey, apa? Sebab mak ayah dia tengah mencium anak dia. Saya rasa mesti mak ayah sayang. Betul. Kita try. Okey, cuba kita sama-sama ke cikgu. 1, 2, 3. Ini tunjuk apa? Ini orang tua. Ini pula budak-budak yang lebih muda kan? Jadi dia tunjukkan rasa apa tu? Macam saya Kalau kamu semua jumpa dengan orang tu, apa yang kamu akan buat? Kamu akan rasa apa? Hormat. Okey, kena sebab right. Okey, 1, 2, 3. Hey. Okey, bagus. Jadi, yang ni apa ni? Kalau tengok dekat sini, okey. Kalau kita tengok kat sini, budak ni dia tengah dia tengah mengeluarkan permainan ni. Cikgu, saya rasa budak tu tengah membeli bilah soal brownie sekali. Bukanlah, itu permainan yang lain. Okey. Cikgu bagi dulu. Dia start dengan huruf C. Cerai. Ceraikan, maksudnya ceraikan keluarkan tu kan. Kita start. 1, 2, 3. Bukanlah. Cikgu pun silap. Cikgu, budak ni tengah apa? Tengah baik dia. Jadi Ceria. Okey, seterusnya pula. Okey. Okey, cuba kamu teka. Muntah. Okey, kita try dulu. Tengok. Apa dia? Saya tengok dia macam tengah tolong mak dia. Betul. Bantu. Okey, 1, 2, 3. Bagus. Okey. Ini menunjukkan apa? Ayah yang tengah rawat anak dia yang sakit. Jadi, cuba kamu teka. Apa? Okey, kita try dulu. Yang pertama, okey, Ambil. Okey, ni pula apa? Cikgu tapi tak nampak. Kabel cikgu apa? Apa? Salah ti. Berat cikgu. Maksudnya apa ni? Ayah dia bukan menunjukkan saya. Okey, seterusnya pula. Bahagia. Bahaya. Okey, soalan yang terakhir. Happy birthday. Memanglah gambar dia pasal birthday Afi, tapi dia tengah tunjukkan apa? Tengah gembira. Gembira, okey, kita dengan cikgu. Jadi, permainan dah selesai. Baiklah, jadi itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau tengok cikgu pun dah lambat ni nak pergi kelas sebelah. Okey, baiklah. Jadi, bangun.